Assalamualaikum guys. So aku rasa kita kena sembang sikit. Okay, aku tahu dah tak tanya Isap mana. Dia ingat aku nak lari pada announcement. Tak guys, kau tengok ni, aku belanja kau sikit sebelum kita sembang. Weh, teka lah. So itu lah sebab dia aku lambat. Alright. So kita bukan di tempat yang biasa. Ada orang cakap sok kau kat kampung Mosalah ke kebarangkalian tinggi lah kan. But we'll see. Aku takkan spill lebih. Tapi kalau kau nampak video aku dengan Mo Salah yang di feature tu, jangan terkejut lah tiba. Liverpool finally dah juarai. Aku rasa kita kena bagi kudos, kena bagi respect. Sebab yang mana aku rasa poin paling penting kita kena buat, aku rasa ramai gila agree yang mana sebenarnya season ni bukanlah season yang membanggakan untuk Premier League as a whole. Itu yang paling pertama. Sebab pertama sekali, obviously aku tengok yang mana relegation battle season ni mengecewakan sangat-sangat. Tiga-tiga team yang dapat promotion season ni, apa jadi Mat? Tiga-tiga team ni lah juga yang tak dapat proceed kekal dalam Premier League. And yang lagi teruk is benda ni berlaku dah juga last season. And so tapi at least last season, apa yang kau boleh cakap adalah still last season tu kompetitif lagi tau. Faham tak? Dia punya bottom relegation tu. Tapi season ni baru berapa game lagi tinggal, banyak lagi game tinggal. Kau dah confirm tengok macam kedudukan tu, kau rasa macam lah ni memang kau dah tahu dah ada X team, tiga-tiga team yang bottom ni memang takkan lepas dari segi points, tally. Awal-awal lagi tiga-tiga ni dah tak ada masa depan lah. Mengecewakan lah untuk team liga yang kau letak ada high standard, yang kau rasa macam sepatutnya kompetitif. Tapi tu segi negatif. Pertama ya, negatif kedua aku cakap adalah just for the sake of competitiveness of Premier League season ni, in terms of title tu tak sedahsyat yang kita nampak. Bagi aku, kalau kita tengok dari segi neutral punya position, last season lagi best. Sebab kita ada 3 horse race title Liverpool sebelum orang kecundang towards the end. And then 2 team go head to head sampai last game, which is Liverpool dan Arsenal dan juga Manchester City lah. And season ni kita nampak Liverpool sangat selesa pada awal. Daripada tengah lah aku rasa kita dah boleh start cakap yang keyakinan tu memang milik Liverpool sampailah sekarang. So kena bagi kudos kat diorang. So shout out dekat Liverpool lah sebab jadi team yang selesa on the top. And Slot, apa yang dia buat kat sini, aku rasa kita boleh kira Mat, berapa manager je yang berjaya buat apa yang dia buat. Aku kira lah daripada segi Mourinho first season pernah, Ranieri season and a half, sebab dia masuk tu tengah-tengah season Leicester kan, and then dia berjaya selamatkan relegation. Next season orang menang. So bolehlah kira sebab tak dapat full season kan. And siapa lagi? Pellegrini kau boleh kira juga kalau kau nak. Senang cerita memang tak banyak. Pep pun tak berjaya buat the first season, Klopp pun tak berjaya buat the first season, Arteta pun tak berjaya buat the first season, Ferguson pun tak berjaya buat the first season. Sebab siapa yang berjaya? Slot. And paling aku suka pasal Slot ni is lepas dia dapat official announcement sebagai the manager yang bring this team back to the winning ways, adalah dia bagi kredit dekat Jurgen Klopp. Itu aku rasa yang paling mahal. Sebab aku nampak as a fan Liverpool, hati ni aku rasa still terikat dengan Jurgen, sebab dia dapat revive team ni to the highest level yang macam mana ke zaman kegemilangan diorang dulu. Banyak manager come and go, cuba dapat one off trophy and then fall off balik. Tapi Jurgen Klopp ni sentiasa letak team tu di kala mana dia letak team tu di tempat yang mana dia sentiasa compete at the highest level. Itu yang paling mahal. And satu benda juga aku rasa yang menarik is Slot, dia menang bukan di kala mana kau rasa macam dia tak deserve tau. Sebab semua almost game-game yang diorang menang, sebab diorang 2 loss kan so far, and semua game-game diorang menang sub 5 game lepas macam tu, diorang sentiasa memang control the game. And kau nak cakap dia right on the Jurgen pun susah, sebab style of play berbeza. Jurgen punya style, Klopp punya style. So dia bukannya macam memang menggunakan je apa yang Jurgen bagi kat dia. Dia just reinvent juga. Walaupun ada certain decision yang mungkin kau akan argue, tapi still at the end of the day, the fact that dia menang, there's no point to argue. Sebab majority of decisions dia betul lah. There's no point kau nak argue apa siap. Betul lah, fikir logik lah. So itu kau kena keep in mind lah. And walaupun macam aku cakap title race season ni macam jam sikit sebab tak entertaining sangat till the end, tapi kau kena fikir dari point of view satu, iaitu taklah kebetulan selesa sangat untuk Liverpool. Sebab apa? Sebab City pun memang tengah terombang-ambing, yang mana tengah cuba untuk selesaikan masalah tanpa Rodri dengan injury. And bukanlah kebetulan juga Liverpool
punya keselesaan di kala mana Arsenal pun terombang-ambing sebab injury. Tak ada Bukayo most of the season, tak ada Jesus most of the season, tak ada Havertz awal tak sampai separuh season Havertz dah hilang, dah injury, dan Martinelli pun injured pada half awal season Odegaard pun tak ada. So itu bukanlah kebetulan. But at the end of the day, kau kena bagi kudos dekat management team Liverpool, macam mana diorang boleh manage players, sebab minimize the amount of injury to the big players yang penting. Apa role big player ni dalam game-game supaya minimize. Diorang main banyak game, bukan aku cakap diorang tak main banyak game, tapi apa role yang dia buat atas training dan juga on the game supaya dia tak di-expose kepada big injury possibility. So itu yang mahal, dan aku tak rasa most manager ada that mindset untuk cuba minimize risk itu kan. Kebanyakan manager selagi boleh guna dong kenyak sampai lunyai terus. So itu kau kena keep in mind lah. And sebabkan tu diorang deserve. Dan yang paling mahal bagi aku season ni as a whole lah, kalau kita look back pun, walaupun nampak macam Arsenal struggle, MC struggle, tapi yang paling best adalah walaupun aku cakap jurang antara bottom teams dan juga katakan top team jangan sangat jauh, almost impossible untuk team yang masuk EPL nak stay, kebanyakan relegate. Tapi yang bestnya mid table team season ni semua kompetitif gila, semua rapat. Kalau kau tengok top 7 memang rapat, siapa-siapa je aku rasa boleh dapat Champions League. Dengan masa 4 game tinggal, apa-apa je boleh jadi. So itu kau tak boleh nak lupakan lagi. Itu yang paling best bagi aku season ni. Sebab kalau kau tengok daripada nombor 5 sampailah nombor 10 memang kompetitif lah. Aku tengok dengan Villa naik turun, Newcastle naik turun, Forest naik turun, Fulham lagi naik turun, Bournemouth nampak macam start of season macam solid betul, drop off, sekarang naik balik momentum, kunci MU. So tim-tim macam Bournemouth ni henyak City, henyak Arsenal. So ni memang antara results yang bagi aku menarik lah season ni. And kalau kita tengok middle part lagi, macam MU tak siapa expect relegation battle season, walaupun tak ada relegation battle, tapi kalau kita tengok dari segi PAN boleh jadi Magno jatuh nombor 17, memang buat pecah rekod, memang kelakar habis lah. And kalau kita tengok macam asal aku say masa most of the teams dalam Premier League, aku nak say masa Liverpool sebenarnya. Aku rasa recap Premier League kita buat nanti lah. Aku nak last ni point aku nak cuba especially place Liverpool lah aku rasa season ni, sebab ramai orang akan cakap tak tahu apa jadi dengan LA. So in the future aku rasa dia patut simpan dia punya leadership sangat-sangat penting, especially aku nampak for the past couple of 10 games macam tu. Sayang sebab diorang tergelincir keluar pada Champions League. Boleh jadi kalau diorang compete sampai sekarang Champions League, diorang tak akan dapat deliver this high level of football quality dalam Premier League juga. So kita tak boleh nak argue dari segitu. Cuma aku nak cakap dalam season ni kita nampak sangat-sangat kepentingan Van Dijk dan kebijaksanaan FSG, sebab delay contract membuatkan play ni play for the contract membuatkan diorang perform sangat-sangat lama. Sebab kalau aku tengok walaupun Salah start dah perform balik game kemenangan diorang lawan Spurs, tapi kau dah nampak apa tahu, kau dah nampak yang sebenarnya diorang ni Salah punya performance drop sikit lepas contract. Tu mungkin kebetulan, mungkin tak, tu tak siapa boleh tahu lah. Baik, itu antara poin penting kau kena fikir kan. Aku tak main buat lupa je poin benda tu. And kalau kau tengok dari segi nampak macam trend pun akan caw. And aku rasa season ni walaupun trend aku rasa tak adalah impact dia besar sangat, tapi yang paling penting dia tak main banyak sangat game, tapi di banyak game yang dia main impact yang besar. Macam tiba-tiba dia score gol kemenangan ke, dia score gol equalizer ke, dia assist gol-gol penting. So itu aku rasa season ni aku rasa akan melekat rapat di hati fan-fan Liverpool, especially untuk trend. Walaupun dia kecap pergi, dia orang punya aku rasa macam dia punya perkataan dia macam dia punya bukan rival, dia punya team yang kalahkan dia orang masa Real Madrid yang keluarkan dia orang, masa Real Madrid keluarkan dia orang daripada Champions League final, tapi dia orang still dapat result. So aku rasa benda tu akan menyakitkan lah, especially untuk dak Liverpool. Sebab yelah, aku nak cakap yang macam kau pergi team yang mana team tu henyak kau kat final. So aku rasa sakit kat fan Liverpool tu memang rasa. Cuma mungkin dia lupakan dengan contribution dia tu, end of the season and contribute down to Premier League winning. And the fact that Slot boleh revive Graham Potter whole season, play paling penting. McAllister tu end of the season nampak dia paling banyak kali step up and buktikan kenapa dia yang patut kita boleh argue one of the player paling penting untuk Liverpool so far season ni, especially untuk title race. And kalau segi attacking wise, walaupun aku seramai orang target Diaz, tapi dia still kalau aku tengok as a whole banyak juga contribute sebenarnya. Kalau aku tengok Gakpo as a whole, dia banyak juga contribute sebenarnya. So aku rasa yes, semua nak target orang Salah, nak fokus orang Salah, tapi diorang main peranan yang besar walaupun tak konsisten macam Salah. And sebab banyak juga game Salah tak perform, aku tak boleh lupakan benda tu juga. And yeah, so kalau aku tengok dari segi Salah pula, the best season, kita boleh argue the best season ever as a player dalam Premier League. Dari segi numbers wise, kalau segi overall wise, ada orang nak rate, ada orang tak nak, aku faham.
Tapi kalau kita tengok, look at it as a point of view yang mana, yo, players ni dia memang mengubah landscape of sejarah Premier League. Kau tak boleh nafikan lah benda tu. But yeah, kita akan tengok macam mana, sama ada dia akan dapat kekalkan momentum ni in the future ataupun tidak. Kita akan tengok apa yang akan jadi. But yeah, harap-harap dapat jumpa Salah kat sini. Kalau aku jumpa Salah, ya, beberapa hari depan aku kirim salam lah kat diorang.